Apa kabar, murid-murid? Hari ini, kita akan belajar tentang cara menjawab soalan ulasan. Jom, kita mulakan. Berikut merupakan beberapa teknik menulis ulasan. Langkah 1. Baca soalan dengan teliti. Langkah 2. Baca bahan yang diberikan dengan memberikan fokus kepada tema. Langkah 3. Mulakan ulasan dengan menulis perenggan pendahuluan. Langkah 4. Senaraikan isi tersurat yang terdapat dalam gambar atau rajah. Senaraikan isi-isi tersirat berdasarkan isi-isi tersurat yang diperoleh. Ulasan yang baik semestinya mempunyai isi tersurat dan isi tersirat. Langkah 5. Tulis kesimpulan bagi menegaskan isi. Langkah 6. Kira jumlah patah perkataan dan tulis pada bahagian bawah ulasan. Mari kita selesaikan tugasan menulis ulasan. Lihat poster di bawah ini dengan teliti. Kemudian, tulis ulasan yang panjangnya, antara 80 hingga 100 patah perkataan. Daripada bahan yang diberikan ini, tema bagi soalan ini ialah manfaat membaca. Manakala, menambahkan ilmu pengetahuan, mengisi masa lapang, meningkatkan penguasaan bahasa, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi merupakan isi tersurat, iaitu isi yang telah diberikan. Oleh itu, tugas murid ialah memasukani isi tersurat ini untuk melengkapi isi tersirat. Kita mulakan dengan membuat pendahuluan. Kita imbas kembali tema yang dinyatakan tadi, iaitu manfaat membaca. Berikut merupakan contoh pendahuluan. Banyak manfaat dapat kita peroleh dengan membaca. Untuk pendahuluan, hanya satu ayat yang diperlukan, dan ayat tersebut perlu menyatakan tema. Seterusnya, kita lihat kaedah untuk menulis perenggan isi. Langkah pertama, kita perlu mengenal pasti isi tersurat yang telah diberikan. Isi tersurat pertama ialah meningkatkan penguasaan bahasa. Antara manfaat membaca termasuklah dapat meningkatkan penguasaan bahasa. Isi ini ialah isi yang telah diberikan. Oleh itu, kita perlu mencari isi tersirat untuk menyokong isi tersurat. Sebelum menulis isi tersirat, kita perlu memikirkan bagaimanakah amalan membaca boleh meningkatkan penguasaan bahasa. Kita perlu menjawab persoalan tersebut untuk menjadikan isi tersirat. Dengan banyak membaca, kosakata atau istilah baharu yang ditemui dalam buku dapat meningkatkan penguasaan bahasa kita. Isi ini tidak terdapat dalam bahan, maka isi ini dikira sebagai isi tersirat. Kita teruskan isi tersurat yang kedua. Isi tersurat kedua meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Seterusnya, kita dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi melalui amalan membaca. Ini ialah isi tersurat. Kemudian kita perlu menambahkan isi tersurat dengan isi tersirat. Melalui komunikasi yang lebih baik, kita dapat menjalinkan hubungan persahabatan dengan sahabat baharu. Maka, isi ini dikira sebagai isi tersirat kerana diwujudkan untuk menjawab persoalan tentang bagaimanakah amalan membaca dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Isi tersurat ketiga, menambahkan ilmu pengetahuan. Membaca juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Isi ini ialah isi tersurat. Kemudian, kita perlu menambahkan isi tersurat dengan isi tersirat, iaitu dengan membuat rujukan daripada pelbagai buku. Kita teruskan isi tersurat keempat, mengisi masa lapang. Kita dapat mengisi masa lapang. Isi ini ialah isi tersurat.
Kemudian, kita perlu menambahkan isi tersurat dengan isi tersirat, iaitu dengan berfaedah melalui membaca, kerana masa itu emas. Maka, isi ini dikira sebagai isi tersirat kerana diwujudkan untuk menjawab persoalan bagaimanakah amalan membaca dapat mengisi masa lapang. Di bahagian penutup, murid perlu menyatakan cadangan dan harapan. Kesimpulannya, amalan membaca perlu dipupuk sejak kecil kerana membaca jambatan ilmu. Sekarang, kita lihat ulasan yang telah digabungkan. Untuk mendapatkan markah yang tinggi untuk bahasa, murid perlu memasukkan penanda wacana.